membabitkan 49 orang yang telah disenarai untuk digantung. Dan kalau undang-undang ni berjalan, dia ada 220 lagi orang akan digantung mulai 1 Julai. Sebab tu saya cakap dengan tuan-tuan penuh semangat bahawa ini tentang nyawa saudara Islam kita. Dan yang nak digantung ni semua dipanggil playmaker dalam Palestin. Orang yang ada rekod perjuangan dalam Palestin. Lepas 220 orang ni, dia seret lagi 9,600 orang pula untuk pindah perkaitan tuduhan. Supaya mereka ni boleh dipindahkan kepada pertuduhan pengganas atau automatik digantung. Jadi sebab tu kenapa rang undang-undang ni penting kita lawan dan kita desak Perdana Menteri kita melaksanakannya. Dengan Malaysia menjadi negara yang membawa pendakwaan ke atas Israel di Mahkamah Keadilan Antarabangsa dan juga Mahkamah Jenayah Antarabangsa adalah kerana kita nak melindungi nyawa saudara Palestin kita. Kita tak ada senjata, kita tak ada senapang, kita tak boleh pun. Tapi kita boleh melalui undang-undang. Sebab tu saya harap sangatlah Datuk Seri Anwar Ibrahim, anda Perdana Menteri, anda berjuang daripada tahun 74, anda bercakap macam-macam lah tentang Islam. Dan kali ini di hujung usia anda berada di tampuk kuasa. Dan ketika ini, anda menjadi satu penanda aras tentang sifat orang Islam. Itu sama anda berani untuk membawa pendakwaan ini. Anda boleh mengubah persepsi ke atas pemimpin-pemimpin Islam yang dianggap tidak mencintai Palestin dari segi kesungguhan bekerja. Anda boleh mengubah nama baik OIC yang selama dihina oleh orang Islam kerana tidak berfungsi. Apa yang anda perlu lakukan hanyalah Datuk Seri, bawa usul ini dan minta restu OIC. Malaysia akan menjadi negara pendakwa dan OIC akan menjadi negara penyokong bagi membolehkan kita mendakwa undang-undang menghukum mati tahanan Palestin sebagai satu genocide oleh perundangan Israel. Dan kita dah cukup kuat kerana Datuk Seri Anwar Ibrahim tak perlu menyediakan kumpulan peguam. Ada 300 lebih pakar undang-undang yang telah bersidang di Brussels semalam menyatakan komitmen dengan segala dokumen yang sudah lengkap untuk kita bawa pergi ke mahkamah. Kita berada dalam keadaan bersedia untuk menang kes ni. Yang tak ada adalah keberanian dia. Dokumen lengkap, bukti lengkap, pengujahan lengkap. So pakar undang-undang antarabangsa dengan kita. Okey, ahli-ahli parlimen antarabangsa dengan kita. Dan bila kita bawa aja kes ni, 56 negara Islam bersama dengan kita. Negara-negara Eropah pro-Palestin dengan kita. Cuma nak cari yang berani je. Jadi sekurang-kurangnya Datuk Seri Anwar Ibrahim dapat mengubah satu standard baru dalam kepimpinan Islam yang selalu beliau tekankan dalam perjuangan dia, iaitu melakukan keberanian. Percakapan kita dah buat banyak dah. Kita pun dah letih. Berarti masyarakat awam tidak lagi hanya tentang belayar. Tidak lagi bercakap tentang makanan. Kita bercakap perkara yang lebih relevan, iaitu perlawanan melalui keadilan undang-undang. Jadi saya harap Perdana Menteri dapat lakukan. Ingat, setiap kali tuan-tuan berdoa, bukanlah tentang GSF. Setiap kali tuan-tuan berdoa, bukanlah tentang sumut. Kerana yang 79 tahun menderita. Gaza adalah sebahagian daripada Palestin. Palestin adalah sebahagian daripada Tebing Barat. Tebing Barat ada Masjid Al-Aqsa. Ingat tu je. Setiap kali tuan-tuan lakukan, tuan-tuan akan ingat kata, ya Allah, ini bukanlah tentang orang-orangnya. Kerana orang-orangnya boleh datang dan pergi. Tetapi ini adalah kerana rumahmu yang suci. Tempat berlakunya peristiwa Isra' dan Mi'raj. Tuan-tuan berpeganglah pada prinsip tuan-tuan beriman pada surah Al-Isra'. Cukup. Jadi tuan-tuan tak perlu rasa fikir tuan-tuan tolong siapa. Tuan-tuan meminta pertolongan daripada Allah. Itulah doa yang terbaik. Kerana tuan-tuan mahukan umat Allah yang kini dikuasai oleh Israel dipulangkan kepada orang Islam.